Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Labuan, hub perniagaan dan kewangan antarabangsa Malaysia bakal melalui transformasi penting dengan cadangan projek pembangunan waterfront fasa 1 bernilai 38 juta ringgit. Ia bagi menjana manfaat ekonomi dan meningkatkan daya tarikan pelancong. Projek itu akan dibangunkan di Victoria Harbour Beach, tapak pasar basah lama di pusat bandar Labuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zahlia Mustafa berkata, projek itu dijangka merangsang pelaburan, merancangkan aktiviti ekonomi dan mewujudkan kluster ekonomi. Seterusnya memperkukuh sektor pelancongan. Projek merupakan sebahagian daripada usaha merealisasikan visi CCT di bawah rancangan tempatan Labuan 2040. Ia sejajar pelan tindakan pembangunan Labuan 2030 dan inisiatif menumpukan kepada pelancongan pintar, konsep bandar hijau dan selamat, rekreasi awam dan kemapanan sosioekonomi.